Ui, tu deh. Apa ni? Cuba toko. Ni buah nangka ke atau buah cempodak? Buah lawa buah ni bosa-bosa uleh tu deh cantik boto buah ni nampak tu. Jom tengok macam mana saya masak cempodak goreng. Sebelum tu jangan lupa subscribe Rus Ali Channel. Ni bahan-bahan tepung gandum. Kita kena ada garam, serbuk kunyit untuk bagi warna, dan juga sedikit air. Air tu dalam 2 cawan tu lah. Dan konolah ada cempodak kan. Okey, masukkan dulu kita nak masukkan tepung gandum kita. Kita pakai tepung gandum je tapi kalau ada yang nak letak tepung boreh sikit pun boleh, tak ada masalah nak bagi gangup. Macam ni saya guna dalam 8 ke 9 ke 10 macam tu lah sudu tepung. Ikutlah banyak mana kita nak masak cempodak. Macam saya tadi cempodak tu dah masak, jadi kena masak semua Ingat pakai tepung gandum, tak kisahlah jenama apa pun lepas tu macam tu saya mengikek balik tepung tu. Kalau tak terabur nanti. Lepas tu kita masukkan garam secukup rasa. Untuk bagi apa? Dia bagi rasa dia tu ada rasa masam lah, rasa masin-masin macam tu kan. Lepas tu kita letakkan serbuk kunyit untuk bagi dia punya warna tu lawa, tak adalah pucat dia kan. Kita gau kan bagi segata dulu. Lepas tu kita masukkan air sikit-sikit masuk air sikit-sikit supaya dia tak terlalu cair dan tak terlalu pekat. Masukkan air tu. Air tu kita guna je air biasa. Tak payah guna air soju dah apa tak ada. Masukkan je air kosong lah. Air kau tak kisahlah betul. Gau kan sampailah dia sekata, sampailah yang topong warna putih tu dia boleh jadi warna kekuning-kuningan tu. Kenapa jadi kuning-kuning tu lah tadi topong kita pakai kunyit tadi tu masukkan air macam saya pakai 1 cawan ni. Lepas tu gau-kan jadi ini macam saya tak pakai topong lain, saya pakai topong gandum je. Saya jenis yang tak berapa ramah sangat, yang kalau yang ada macam ada macam serbuk tu jadi saya pakai ini cara saya ikut-ikutlah ni kita akan pakai tepung gandum tepung gandum tak apa nama tepung telugu kan. Kita gau kan, jangan sampai dia bergumpal-gumpal tu. Kita tak nak bagi dia bergumpal-gumpal tu, jadi kita gaul sampailah dia sampailah dia jadi macam ni. Nampak tak tu? Nampak tak? Dia tak terlalu cair pun. Lepas tu minyak tu kita kena panas kan tau. Lepas tu masukkan sikit. Ni tips nak bagi rangup. Nak bagi rangup bila kita makan nanti macam tu gitu bunyi jadi kita kacau dah bubuh minyak panas tau. Pastikan minyak tu panas panas. Lepas tu baru kita masukkan dalam 1 ke 2 sonduk minyak panas. Gaul hati-hati minyak panas tu. Masukkan, jangan dibaling dengan belak untuk merocik di tangan garang. Lepas tu kita masukkanlah tu dah kita masukkan cempodak. Macam saya ni saya potong cempodak ni pakai pisau tu, tapi saya balut dengan plastik supaya supaya senang, nanti tak adalah kono gotah tu. Sagi kono gotah tak apa dah, boleh je sebenarnya. Kalau kono gotah dekat pisau tu boleh kita bersihkan dengan minyak dulu kan.
bagi apa nama tu gotah tu hilang. Nampak tak tu cantik ni isi ni nampak tu usah lawan ni kan. Okey, dah tu ya kita ambil apa nama buah cempodak tu ya, buah cempodak ni masukkan ke dalam topung ni lah. Kita masuk dalam topung, masukkan berapa banyak nak masuk lah. Macam saya ni je dah masak, jadi kono habiskan juga hari tu. Jadi kalau kita buat banyak tu boleh lah bagi dekat jiran-jiran tetangga ke apa-apa kan. Kalau kita tengok ni kan yang topi-topi tu pun boleh makan. Sedap, sodap. Ya.